Pada suatu hari yang cerah, seekor belalang melompat-lompat dengan gembira sambil menyanyi. Dia menikmati masa lapangnya tanpa memikirkan hari esok. Di tepi padang rumput, seekor semut bekerja keras mengumpul makanan. Dia membawa biji-bijian sedikit demi sedikit ke dalam sarangnya untuk disimpan. Belalang ketawa melihat semut yang penat bekerja. Semut menasihati belalang supaya menyimpan makanan untuk masa depan, tetapi belalang tidak mengendahkannya. Tidak lama kemudian, musim sejuk pun tiba. Padang rumput menjadi sunyi dan makanan sukar didapati. Belalang berasa lapar dan kesejukan. Belalang pergi menemui semut dan meminta bantuan. Semut berkongsi makanan sambil mengingatkan belalang tentang pentingnya rajin berusaha dan menabung untuk masa depan. Belalang berjanji untuk berubah. Moral cerita, rajin berusaha dan menabung untuk masa depan. Jangan membuang masa ketika senang. Berfikirlah jauh ke hadapan dalam setiap tindakan.